Pertama sekali syukur kehadap Allah SWT yang telah mengizinkan kita pada dalam majlis penutup Kongres Pendidikan Cordoba of Kedah 2026 dan pelancaran Plan Strategik Cordoba of Kedah 2026-2030. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucap tahniah kepada UNISYAM yang telah diberi tanggungjawab di bawah Institut Kajian Strategik Darul Aman Iktisad untuk menjayakan tapak asas gagasan besar Cordoba of Kedah. Saya percaya bagi setiap negeri yang Allah kurniakan kepada penduduknya ada sejarah, peranan dan amanah yang tersendiri. Bagi Kedah, sejarah bukan saja catatan tentang pemerintahan, perdagangan dan pertanian. Kedah ada sejarah yang begitu panjang. Tamadun Kedah tua yang dikenali dalam pelbagai nama. Sebelum Masihi, selepas Masihi, ada kota-kota di dunia yang berdagang dengan Kedah, memanggil Kedah Kadaram. Ada yang memanggilnya Kataha. Telah menjadi pelabuhan entrepot yang tersohor di rantau ini. Wilayah Kedah mencakupi keluasan geografi yang sangat hebat, terlalu besar. Produk industri besi sampai ke seluruh dunia. Ini negeri kita. Sama dengan Fatani. Ada orang sebut Fatani. Ini yang mengaji bahasa Arab, mengaji Timur Tengah. Tok-tok guru yang mengasaskan pondok sebut Fatani. Kalau Siam sebut Patani. Melayu sebut Petani. Ada 3 nama untuk wilayah tu. Wilayah Fatani pada satu ketika sampai di Terengganu. Terengganu, Kelantan dan Kerajaan Patani naik sampai ke Senggora adalah wilayah Fatani. Orang sebut Patani. Jadi bila sebut Patani itu kecil ya. Fatani luas. Jadi mungkin tu Dr. Ismail Lutfi buh nama University of Fatani. Luas. Kedah adalah institusi pemerintahan Melayu tertua di dunia. Bukti keutuhan warisan kepimpinan dan tamadun. Kekuatan Kedah tidak hanya terletak pada usia dan sejarah. Kekuatan ini terletak pada jati diri orangnya. Sejak dulu orang Kedah hidup sederhana, tapi akhlak tinggi, kuat bekerja. Siapa yang malas kerja bukan orang Kedah. Orang Kedah dikenali sebagai kelompok yang cintakan ilmu, menghormati guru, memuliakan ulama, sentiasa berganding bahu untuk pertahankan negeri jika diperlukan. Sebab tu banyak pondok di Kedah. Dari sawah bendang yang menjadi nadi kehidupan, dari kampung-kampung yang melahirkan ilmuwan, sehingga institusi pondok yang menjadi pusat tarbiyah dan penyuburan ilmu Islam di rantau ini. Lahir generasi yang membentuk identiti orang Kedah sehinggalah ke hari ini. Bila Islam berkembang di bumi ini, pendidikan menjadi asas membina masyarakat. Masjid, surau dan pondok menjadi pusat melahirkan ramai tokoh agama, para pemimpin dan pendidik. Tradisi menuntut ilmu telah menjadikan Kedah terkenal sebagai negeri yang subur dengan budaya keilmuan dan melahirkan ramai ulama yang menyumbang
bukan saja kepada negeri, maka malah ke seluruh alam Melayu. Tuan-tuan sekalian, bila sebut Cordoba, seperti yang Dr. Haim Hilman sebut tadi, kita pun tak bisa pi lagi. Kita hanya membaca, diceritakan, ditulis oleh ilmuwan, para sejarawan, para pelayar dalam buku-buku. Pusat pemerintahan Andalusia, pusat ilmu. 2 minggu lepas saya jumpa orang Spain di Thailand. Saya jumpa dia Krabi. Bila kita sapa orang Spain ni, kita ucap tahniah lah kerana menang Piala Dunia. Menang Piala Dunia. Saya sebut, are you from Barcelona? No, we are from Andalusia. Dia sebut betul. No, we are from Andalusia. Dan dah rasa apa? Tersirap darah kita. Sebab orang Spain sebut Andalusia. Oh, mereka ni duk pakai lagi nama tu. Dan teringat. Kehebatan Andalusia. Cuma tak sembang lah. Pasal dia pun pakai bikini. Ya. Orang putih je. Lani Andalusia tapi pakai bikini. Dan terasa runtuhnya peradaban yang terbina 800 tahun memimpin Eropah oleh orang-orang Islam. Tokoh-tokoh besar ilmuwan Islam munculnya di Cordoba, di Andalusia. Tapi kita jumpa orang Andalusia pakai bikini yang di pantai. Nak sembang lama pun sakit dia fitnah pula. Tapi saya rasa teruja. Nak sejak Syekh Zakaria pi pula. Kita kena pi tu. Siapa nak pi angkat tangan. Ni yang Singapura ni rajin jalan nak tak hobi. Ni Surya Hussein mana ni? Wazir Abdun. Dia orang kampung saya hak main. Cordoba muncul sebagai pusat tamadun termaju di Eropah. Waktu Eropah masih bergelap, Cordoba sudah ada lampu jalan. Cordoba sudah ada universiti, ada hospital, sistem pentadbiran, sistem keilmuan, ada library, ada ribuan naskah buku-buku, kitab-kitab besar di Cordoba. Waktu Eropah masih bergelap, bergelut dengan kuasa yang dipegang oleh pihak gereja. Dari kota ini lahir tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd, Az-Zahrawi, Ibnu Hazm, mewariskan ilmu bidang perubatan, falsafah, matematik dan pelbagai disiplin lain yang menjadi asas kepada pembinaan tamadun manusia moden yang ada di dunia pada hari ini. Apabila kita lihat kapal terbang, tentulah kita menyangka seperti yang disampaikan kepada kita lewat buku dan majalah. Ia adalah kerja Orville dan Wilbur Wright, adik-beradik. Dua beradik ini dinamakan orang yang pertama kali melakukan penerbangan bermotor di Amerika pada tahun 1903. Lama sebelum itu, pada tahun 875, Abbas ibnu Firnas, seorang ahli kejuruteraan matematik, astronomi, penyair dan pencipta dari Cordoba, sebenarnya adalah orang yang pertama dalam sejarah dunia melakukan penerbangan. Beliau mencipta alat seperti glider, menggunakan rangka dan sayap, melancarkan diri dari tempat tinggi dan berjaya terbang untuk satu jarak, kemudian terhempas. Kemudian beliau mendapati perlu diletakkan ekor yang sepatutnya untuk membantu mengawal kestabilan ketika terbang dan mendarat. Orang Islam yang mula-mula terbang. Tapi kita nama Oliver Wright.
Walaupun begitu, bertitik tolak daripada penciptaan oleh Ibnu Firnas inilah yang sebenarnya membuka ruang manusia melakukan pelbagai peringkat inovasi sehinggalah pesawat dicipta pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, kejayaan Cordoba tidak dibina semata-mata kerana kejayaan ekonomi dan kekuatan tentera, tapi kerana mereka mengangkat ilmu sebagai teras pembangunan. Inilah semangat yang ingin dihidupkan semula melalui Kongres Pendidikan Cordoba of Kedah dan Plan Strategik Cordoba of Kedah. Kita mahu jadikan Kedah negeri yang mewarisi, negeri yang melahirkan generasi ilmu, berakhlak, berkemahiran dan mampu bersaing di pentas dunia. Sejarah mengajar bahawa rakyat Kedah bukan sahaja terkenal dengan ketekunan bekerja, malah memiliki kebijaksanaan mempertahankan negeri. Dalam tradisi sejarah dan cerita warisan, ada cerita perang musuh bisik yang menggambarkan bagaimana kebijaksanaan strategi, kesepaduan rakyat dan penggunaan maklumat dapat melemahkan semangat pihak lawan tanpa bergantung kepada kekuatan senjata semata-mata. Sama ada melalui fakta sejarah yang direkodkan ataupun melalui warisan lisan yang diwariskan turun-temurun, kisah ini membawa pengajaran besar, iaitu kemenangan tidak hanya bergantung kepada kekuatan fizikal, tapi juga kepada kekuatan ilmu, strategi, perpaduan dan kebijaksanaan. Semangat inilah yang perlu diwarisi pada hari ini. Jika dulu nenek moyang kita mempertahankan negeri dengan kebijaksanaan dan keberanian, hari ini medan perjuangan ialah medan pendidikan, penyelidikan, inovasi, teknologi, ekonomi digital dan pembangunan modal insan. Senjata bukan lagi keris, lembing, tapi ilmu, kreativiti, integriti dan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman kehidupan. Inilah sebab mengapa kerajaan negeri memilih nama Cordoba sebagai inspirasi. Kita tidak sekadar mengangkat sebuah nama, tetapi mengangkat satu falsafah bahawa tamadun yang hebat lahir dari masyarakat yang menghargai ilmu, memuliakan guru-guru, menggalakkan penyelidikan, sentiasa berusaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Semoga dengan semangat ini, Kedah sekali lagi mampu muncul sebagai negeri yang menjadi contoh kecemerlangan pendidikan, pusat pembangunan ilmu di Malaysia ini, sebagaimana Cordoba pernah menjadi mercu tanda tamadun dunia. Apabila Islam berkembang di Kedah, pendidikan turut menjadi asas pembinaan masyarakat. Masjid menjadi pusat ilmu, pondok menjadi medan pembentukan akhlak dan sahsiah, guru menjadi pembimbing hidup. Daripada institusi pendidikan Islam ini lahir para ulama, para pendidik, pemimpin masyarakat dan tokoh ilmu yang menyumbang kepada perkembangan Islam di Kedah dan Nusantara. Warisan ini adalah amanah yang harus diteruskan. Sebagai seorang yang diberi amanah untuk memimpin negeri ini, saya lihat sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi sebagai sumber inspirasi membina masa depan. Kita tidak boleh hanya berbangga dengan kegemilangan masa lalu. Kita mesti mencipta kegemilangan baharu untuk generasi akan datang. Atas kesedaran inilah kerajaan negeri memperkenalkan agenda besar The Greater Kedah. The Greater Kedah bukan sekadar pembangunan fizikal atau ekonomi atau kebendaan, adalah visi membangunkan Kedah secara menyeluruh dengan menjadikan ilmu, inovasi, kesejahteraan dan pembangunan modal insan sebagai asas kemajuan negeri. Kita yakin bahawa kekuatan negeri ini bukan hanya diukur melalui bangunan yang dibina atau ekonomi yang berkembang, tetapi melalui manusia yang dilahirkan. Manusia yang berilmu, manusia yang berakhlak, manusia yang berkemahiran, manusia yang mampu memimpin,
Daripada inspirasi inilah lahir Cordoba of Kedah. Mengapa Cordoba menjadi inspirasi? Kerana sejarah membuktikan bahawa Cordoba pernah menjadi pusat ilmu dunia yang menghubungkan agama, pemikiran, penyelidikan dan inovasi. Kegemilangan Cordoba lahir kerana masyarakatnya menghormati ilmu dan ilmuwan. Daripada bumi itu lahir Al-Zahrawi, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Hazm yang telah memberi sumbangan besar kepada perkembangan ilmu dan kehidupan manusia. Semangat inilah yang ingin kita hidupkan di Kedah Darul Aman. Cordoba of Kedah bukan bermaksud mengulangi sejarah Andalusia, tetapi mengambil ruh yang menjadikan sesuatu tamadun itu hebat. Tema Kongres Pendidikan Cordoba of Kedah hari ini, Generasi Kedah Al-Abqari, memacu transformasi pendidikan, membawa satu amanah besar. Generasi Kedah Al-Abqari bukan sekadar generasi yang cemerlang dalam akademik, ia adalah generasi yang menggabungkan ilmu dengan iman, kecerdasan dengan akhlak, kemahiran dengan nilai, teknologi dengan tanggungjawab, kemajuan dengan jati diri. Bagi yang tak faham Al-Abqari, tanya Puan Abdul, dia mengaji sekolah Arab. Abqari ini genius, brilliant, bahasa orang putih. Betul Datuk Perukar Mufti? Orang yang talented lah, Abqari. Kita nak lahirkan anak Kedah yang mampu menguasai Al-Quran dan Sunnah, tapi pada masa yang sama mampu menguasai sains, teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, industri halal dan bidang-bidang baharu yang diperlukan oleh dunia. Kita mahu generasi yang tidak hanya menjadi pengguna kepada perubahan, tetapi mencipta perubahan. Generasi yang bukan saja mencari kerja, tetapi mampu mencipta peluang pekerjaan. Generasi yang bukan saja berjaya untuk dirinya, tetapi memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Dalam usaha ini peranan pendidik amat besar. Kepada tuan-tuan guru pondok, terima kasih kerana mempertahankan tradisi ilmu dan tarbiyah. Kepada para asatizah Sekolah Menengah Agama Rakyat, Sekolah Rendah Agama Rakyat, KAFA, terima kasih kerana membina asas agama dan sahsiah anak-anak Kedah. Kepada para pensyarah dan ahli akademik, terima kasih kerana memperluaskan ilmu, penyelidikan dan inovasi. Sungguhnya guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi membentuk manusia. Justru setiap pendidik sebenarnya sedang membina legasi yang akan terus hidup melalui generasi yang telah mereka bentuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pelancaran plan strategik Cordoba of Kedah 2026-2030 hari ini adalah satu langkah penting untuk memperkukuhkan ekosistem pendidikan negeri. Plan ini bukan sekadar sebuah dokumen, ia adalah komitmen, adalah arah tuju, satu usaha menyatukan kekuatan sekolah pondok, sekolah menengah agama rakyat, sekolah rendah agama rakyat, kelas fardu ain, institusi tahfiz, universiti dan seluruh warga pendidikan dalam satu visi bersama bagi melahirkan generasi Kedah Al-Abqari. Kita mahu membina sistem pendidikan yang holistik, sistem melahirkan insan berilmu, sistem membina akhlak, sistem menyediakan generasi masa depan. Semoga kongres ini menjadi medan pencambahan ilmu, penyatuan pandangan dan pengukuhan kerjasama dalam memperkasa pendidikan di Kedah. Semoga usaha ini melahirkan generasi Kedah Al-Abqari, generasi yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya kepimpinan, dapat memacu transformasi pendidikan, membawa Kedah ke arah kegemilangan baharu. Saya tawarkan gagasan besar ini untuk disambut juga oleh rakan-rakan kita di persekutuan, di kementerian, di semua institusi dan agensi yang sepatutnya tidak dikongkong
oleh sebarang kepahaman sempit. Mari kita suburkan budaya ilmu, beri ruang yang sebebas-bebasnya kepada tradisi ilmu berkembang, merebak, membentuk manusia dan kemanusiaan, menjadikan generasi kita lebih baik, lebih cemerlang dengan kebebasan dalam bidang ilmu dan keilmuan. Akhir kata, marilah kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha kita. Kedah menjadi bumi ilmu. Semoga Kedah melahirkan insan yang unggul. Semoga generasi akan datang mewarisi negeri yang maju, bermaruah dan diberkati. Dengan penuh rasa syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya kita rasmikan Majlis Penutup Kongres Pendidikan Cordoba of Kedah dan seterusnya melancarkan plan strategi Cordoba of Kedah 2026-2030. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.